5 kebaikan kalau korang amalkan senaman ini. Kebaikan nombor 5 paling best. Pertama, senaman ni boleh hilangkan masalah bahu yang bongkok. Yang kedua, boleh kecilkan lengan kita. Nombor 3, boleh hilangkan lemak dekat belakang badan. Nombor 4, hilang sakit badan terutamanya pinggang dengan bahu. Yang nombor 5, senaman ni boleh kasih you awet muda 10 tahun. Cara yang betul untuk buat senaman ni supaya berkesan dalam masa 14 hari, korang jangan lupa follow, like, share, save video ni sebelum dia hilang. Okey, pertama sekali kemut perut dahulu. Siapa yang tak tahu lagi macam mana nak kemut perut, pergi rujuk video saya dekat profile. Okey. Lepas tu tangan letak kat belakang. Untuk kawan-kawan baru kat sini, mungkin you ada masalah bongkok, belakang besar, berlemak kan. You pegang je tangan dekat belakang. Macam ni dulu. Okey, selepas sudah pegang, kita letak tegak dekat tangan dan turunkan bahu. Lepas tegak, rapatkan tapak tangan sini, try angkat slow-slow. Hanya buat dekat tangan. Perut kemut sentiasa. Jangan badan ke depan, jangan badan ke belakang. Tegakkan badan dan angkat you punya tangan slow-slow. Buat sampai dapat, sebab senaman ni mula-mula buat memang sakit satu badan. Tapi jangan risau, sakit ni hanya sementara saja. Seminggu 2 kemudian badan you akan hilang semua sakit-sakit badan. Terutamanya yang ada masalah sakit bahu dengan sakit pinggang. So stay macam ni, perut kemut, jangan tahan nafas selama 3 minit sekurang-kurangnya setiap hari. Kalau you boleh tahan lebih lama, 5 minit, boleh juga. Tahniah. Sebab apa? Lagi lama you boleh tahan, lagi awet muda.